Assalamualaikum, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan review perlawanan Man United menentang Wolverhampton Wanderers yang mana Man United menang 4-1 hasil jaringan daripada Bryan Mbeumo. Bruno Fernandes dapat skor 2 biji gol dan satu lagi daripada Mason Mount. Okay, so sebelum kita bermula, aku nak jemput korang untuk tekan butang like, share dan subscribe dan pastikan korang tekan notification bell supaya korang tak terlepas dengan info-info yang terbaru ataupun video-video yang akan aku terbitkan selepas ini. So kepada korang yang masih setia untuk menunggu video-video terbaru, aku ucapkan terima kasih sebab aku tahu aku sangat-sangat tak konsisten lately dan ini adalah disebabkan aku tengah struggle untuk balancekan aku punya side business aku dengan nak buat video, untuk produce video. So thank you so much kepada korang yang masih setia dan aku harap korang akan sentiasa setia dengan channel ini. So let's get to it. Okay, Man United menentang Wolverhampton Wanderers yang kita bermain dekat Molineux dan Man United menang 4-1 dan adalah satu perlawanan yang bagi aku wajib menang, dan kalau tak menang memang tak tahulah apa nak cakap sebab ini adalah peluang kali ketiga untuk Man United rapatkan points dengan pasukan-pasukan yang berada dekat top table. So sebelum ini kita terlepas untuk mendapatkan point ketika kita kalah menentang Everton 1-0 menentang 10 orang, dan yang kedua kita pula gagal untuk dapatkan full 3 points ketika menentang West Ham. Another perlawanan yang sepatutnya menang sebab West Ham pun tak konsisten, dia berada dekat bottom table. Dan kali ini adalah peluang kali ketiga dan adalah peluang yang memang tak boleh lepaskan sebab Wolves tak pernah menang lagi dalam season kali ini dan mereka hanya mengutip 2 mata selepas 14 perlawanan. So sekiranya Man United terlepas 3 poin, memang adalah satu kegagalan yang sangat-sangat tak boleh diterima, dan kita bernasib baik dan bertuah sebab kita dapat menewaskan mereka dengan margin gol yang sangat-sangat convincing. Okay, so apa yang telah berlaku dekat dalam perlawanan kali ini? Gol pertama Man United dijaringkan oleh Bruno Fernandes hasil daripada pressing yang dilakukan oleh Casemiro, yang mana dia dapat mencuri bola dan berjaya mencari Matheus Cunha. Dan situasi kali ini 1 lawan 1 dengan defender, dan Bruno datang untuk buat satu follow up ataupun membuka ruang dekat sebelah kanan Cunha, dan Cunha daripada membuat satu shot terus ke arah pintu gol, dia mencari Bruno Fernandes. Itu pun dia boleh terlepas pula daripada hantaran yang diberikan oleh Matheus Cunha, hantaran tu ke belakang sikit, tapi kita bernasib baik yang mana cubaan Bruno Fernandes tu dapat di-squeeze masuk. Tidaklah begitu orang kata betul-betul convincing punya try ke arah pintu gol, tapi at least masih lagi dapat squeeze bola tu masuk ke dalam pintu gol, menewaskan Sam Johnstone, iaitu seorang bekas penjaga gol Man United ketika dulu. So ini adalah satu gol yang bagi aku bernasib baik. Kita bernasib baik Bruno dapat masukkan bola tu walaupun dalam keadaan yang begitu sukar sebab dia dipress oleh seorang defender, dan Sam Johnstone pun dapat menutup ruang, hampir berjaya menutup ruang daripada Bruno Fernandes untuk menjaringkan gol, tapi akhirnya Bruno Fernandes dapat menewaskan kedua-dua pemain tersebut dan memberikan kita satu permulaan yang baik ketika perlawanan baru masuk minit ke-24. Dan sepanjang first half ini boleh dikatakan Man United ada peluang-peluang yang lain untuk menjaringkan gol, tapi semuanya adalah boleh dikatakan tidaklah begitu convincing sangat. Tapi kita akan masuk ke dalam stats apa yang berlaku dalam first half sebentar lagi selepas kita recap semua gol yang telah dijaringkan oleh pasukan kita, dan kita akan teruskan dengan gol yang seterusnya, iaitu pada minit ke-45, 46 macam tu, sebelum half time berlangsung, Wolves dapat menjaringkan satu gol penyamaan sebelum waktu rehat. Ini adalah satu gol yang dijaringkan oleh John Ragnar Bellegarde yang berjaya membuat satu percubaan tepat ke arah pintu gol selepas beberapa crossing yang dilakukan oleh pasukan Wolves daripada kiri ke kanan dan kanan ke kiri, dan selepas itu Wolves dapat membuat satu tap pass
ke arah Belgat dan Belgat membuat satu finishing tepat ke arah pintu gol dekat sebelah far post, dan ini tak dapat diselamatkan oleh Sunny Lemons. So ini adalah satu situasi yang mana kita kalau boleh kita tak nak benda ini terjadi, tapi apa yang terjadi adalah perkara yang terlalu kerap berlaku dekat dalam kita punya pasukan ketika dalam fasa defensif. Kebanyakan player-player kita masih lagi gagal untuk membuat, orang kata, membuat closing terhadap space yang dimiliki oleh pasukan-pasukan lawan, dan ini telah memberikan mereka peluang untuk menjaringkan gol. Dan sekali lagi kita bolos ketika dalam perlawanan kali ini. Selepas itu half time berlangsung dan kita memulakan second half dengan langkah kanan selepas satu counter attack yang telah dilakukan oleh pasukan kita, di mana Luke Shaw berjaya menghentikan satu serangan daripada pemain Wolves dan memberikan bola terus kepada Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes berjaya mencari Matheus Cunha dan Cunha membuat satu through pass ke arah Diogo Dalot. Through pass ini memang sangat cantik, breaking pass, yang mana selepas itu Diogo Dalot berada dalam situasi 2 versus 1 bersama dengan Bryan Mbeumo untuk mengatasi Sam Johnston, dan Dalot dengan mudah berjaya mencari Bryan Mbeumo dekat sebelah kanan, membuat satu through pass dan satu tap in yang telah dilakukan oleh Bryan Mbeumo berjaya memberikan pasukan Manchester United untuk lead 2 gol 1. Benda ini adalah benda yang bagi aku perlu dimanfaatkan oleh Manchester United, sebab kita tahu ketika dalam situasi ini Wolves berada dekat home dan mereka adalah pasukan yang desperate untuk mencari kemenangan, dan based on gol ini kita nampak defensive line yang ditunjukkan oleh pasukan Wolves adalah sangat-sangat tinggi dan kita punish mereka dengan membuat satu counter attack. So benda ini jarang-jarang terjadi sebab kita tahu ada pasukan yang kita berlawan sebelum ini banyak bermain very low block, dan usually kalau kita berlawan dengan pasukan yang main low block, counter attack susah untuk ditembusi, dan kita boleh dikatakan bagi aku berjaya memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk perlawanan kali ini, dan sekiranya mereka dapat lagi peluang-peluang macam ni tak boleh dipersia-siakan. Kena pastikan setiap peluang yang ada berjaya untuk dijadikan gol. Dan gol ketiga adalah ketika satu team play lagi, Bruno Fernandes dapat mencari larian Mason Mount ke dalam kotak penalti. Okey, larian yang sangat bijak yang dilakukan oleh Mason Mount, akhirnya dia dapat membuat satu volley dekat depan pintu gol untuk meletakkan Man United 3 gol 1. Based on this goal, ini adalah satu benda yang perlu dimanfaatkan oleh semua attackers dekat Manchester United. Sebab larian-larian inilah yang akan meninggalkan defenders terkaku. Okey, you buat larian dekat belakang defenders, buat larian ke arah, you attack space, dan sekiranya pemain-pemain playmaker seperti Bruno, bila dia dapat detect satu larian yang dilakukan oleh DP teammates, biasanya dia akan cari player tersebut, dan gol adalah lebih mudah untuk didapatkan dalam situasi ini. Dan based on apa yang dilakukan oleh attackers kita sebelum ini, macam Bruno, macam Mbeumo, Cunha, Sesko, Zirkzee, jarang mereka melakukan larian-larian ke dalam kotak. Contohnya pemain seperti Cunha dan juga Mbeumo, gol yang mereka selalu dapat adalah mereka drive bola ke arah pintu gol. Seperti Sesko pula, jarang dia lakukan larian-larian ke arah untuk attack space. Dia duduk dekat dalam satu situasi yang mana dia akan bully defenders, dan dia jarang untuk dapat bola yang dihantar oleh playmaker seperti Bruno. Maybe situasi ini telah menyebabkan kesukaran untuk menjaringkan gol. So a very good run daripada Mason Mount dan a very good pass, pinpoint pass daripada Bruno Fernandes yang mencari ruang dekat belakang defenders, dan aku harap more of this akan berlaku lagi untuk perlawanan selepas ini. Alright, dan the last one adalah satu gol penalti hasil jaringan daripada Bruno Fernandes. Setelah referee merujuk kepada VAR, VAR telah mengesahkan bahawa ada deliberate handball dan Man United telah berjaya mendapatkan satu penalti, dan penalti itu telah disempurnakan oleh Bruno Fernandes untuk leading 4 gol 1. Okey, so itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan gol untuk perlawanan kali ini, dan aku nak share dengan korang ada beberapa insiden yang mungkin
Man United boleh dapat extra penalti, another penalti, iaitu hasil percubaan oleh Amad Diallo yang juga terkena pada tangan seorang defender, tapi tak tahu apa jadi pada referee, tak berikan that penalty. So basically sepatutnya ada 2 penalti at least, dan Man United hanya dapat 1. So ini adalah isu konsistensi dalam English punya official punya referee. So benda ni adalah bukan benda-benda yang baru. Inconsistency is very consistent dekat dalam referee dalam Premier League punya ni officiating. So inilah bukan benda yang baru. So aku tak terkejut lah benda-benda ini terjadi. So and then another one yang aku nak share adalah stats yang berkenaan dengan perlawanan kali ini. Antaranya adalah ketika first half Man United actually mengawal perlawanan. Kita pegang bola sebanyak 60% berbanding dengan Wolves sebanyak 40%. Total shots ada 14. Big chances ada 4, tapi hanya 1 saja expected goals, yang memang kita dapat 1 gol itu. Tapi shot on target hanya 5 saja daripada 14 adalah satu number yang agak mengecewakan lah bagi aku. Okay, you hanya dapat lebih kurang 30% on target. Bagi aku, at least you should get at least 6 or 7. Okay, half 50% chance untuk dapatkan on target. Dan kalau kita tengok pada second half pula, Man United dapat 13 shots dan 5 on target. Okay, so numbers yang lebih kurang juga konsisten dekat situ, dan kita berjaya dapat 4 big chances dan expected goals ataupun XG adalah sebanyak 3.23. So benda ini adalah memberikan gambaran jelas yang kita dalam second half dapat perbaiki kita punya mutu permainan, dan inilah telah memberikan satu, boleh katakan, harapan lah. Okay, harapan yang kita boleh harap, tak boleh minta lebih. Kita boleh harap yang mereka akan konsisten ataupun improve lagi dia orang punya performance untuk selepas ini. Sebab kita tahu dekat dalam second half, dekat dalam first half kita struggle. Dan overall stats yang telah ditunjukkan oleh Man United, mereka berjaya mendapatkan 63 ball possession, 8 big chances daripada 27 shots, dan expected goals adalah 4.24, dan juga on target hanya 10. Kita perlukan performance yang lebih baik kalau nak match dengan pasukan-pasukan yang berada dekat top tables seperti Arsenal, seperti Man City, okay, seperti Aston Villa yang lately pun memang agak konsisten juga dalam punya perlawanan. Untuk meningkatkan lagi peluang kita finish dekat European punya qualification untuk next season. So itulah aku punya recap untuk perlawanan kali ini. Apakah pendapat korang berkenaan dengan performance yang telah ditunjukkan oleh kita punya pasukan? Korang boleh komen dekat bawah. So itu saja, thank you for watching. Aku akan jumpa korang untuk dalam next video. InsyaAllah dalam masa terdekat aku akan post satu lagi video, dan aku harap korang akan stay tune. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Bye bye.